Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar semua? Baik. Bulan ni bulan apa semua? Bulan Rabiul Awal. Siapa yang lahir dalam bulan Rabiul Awal? Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal tak Nabi Muhammad siapa? Nabi Muhammad tu meninggal umur berapa? Berapa? 63 tahun. Dekat mana? Dekat Madinah. Alhamdulillah. Baiklah. Tanpa melengahkan masa, pada hari ini kami bertiga duduk di hadapan ini bukanlah duduk saja-saja untuk mengajar ataupun berborak santai, tetapi kami pada hari ini duduk di hadapan ini ingin berkongsi kepada anda semua tentang kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW dan bagaimana untuk kita mencari cinta hakiki kepada baginda, insya-Allah. Baiklah, di sebelah kanan saya terdapat panel yang pertama. Beliau berasal daripada Timur Tengah. Tengah mana saya tak tahu, tetapi beliau berasal daripada Timur Tengah. Mari kita berkenalan bersama tuan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Saya asal dari Dubai. Datang sini dari jauh, sangatlah sejuk dan flight itu. Sampai sini panas, sangat panas. Saya datang sini bukan semata-mata untuk sembang kosong, tapi untuk menceritakan kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan, beri ilmu kepada kamu semua. Itu saja daripada saya. Okey, baik, terima kasih tuan. Saya boleh panggil tuan Amsyar lah, lebih senang. Tuan Amsyar yang berasal dari Dubai. Baik. Seterusnya di sebelah kiri saya, panel yang kedua yang saya bawakan daripada negara Viking, negara Norway. Okey, baik. Dekat sini daripada tuan Norway ni saya tak pastilah dia boleh berbahasa Melayu atau tidak. How was your flight from Norway to Malaysia, sir? My flight from Norway to Malaysia was pretty good because the service was 5-star. Oh, Alhamdulillah. We from Malaysia proudly to say thank you about your feedback about our aviation company. Thank you. Can you speak Malay? Saya boleh cakap Oh, boleh cakap Melayu. Okey. Lebih mudah lah untuk kita berbahas pada hari ini. Jadi insyaAllah, tanpa melengahkan masa, mari kita ke pusingan yang pertama. Saya akan tanya soalan yang pertama kepada Tuan Syekh. Baik. Soalan saya, Tuan, kita sedia maklum pada zaman yang moden lah, pada zaman sekarang ni, pendidikan tentang adab dan sabar semakin lama semakin pudar dalam diri, tak kisahlah maupun orang tua ataupun orang muda. Sifat sabar itu semakin lama semakin pudar. Walaupun sekecil pada sekalipun sekarang ni mudah menimbulkan amarah seseorang. Boleh tak Tuan memberikan berkongsi bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatasi masalah-masalah tersebut? Silakan. Terima kasih kepada Tuan atas soalan sebentar tadi. Jadi apa yang Tuan Moderator Johan sampaikan tadi semua kita tak boleh nafikan pada zaman sekarang. Belia, orang tua dan ramai lagi cepat rasa sifat amarah walaupun buat salah sikit atau terasa. So
kesabaran itu sangatlah tipis pada zaman sekarang. Jadi saya akan berkongsikan satu kisah Nabi Muhammad SAW untuk mengatasi sifat amarah ini. Pada ketika waktu itu, Nabi Muhammad SAW sedang menunaikan solatnya di depan Kaabah atas padang pasir yang panas, serta ramai orang di kelilingnya berjalan tanpa mengisahkan pasal Nabi sedang menunaikan solat. Lalu ada seseorang yang memerhatikan, ada sekelompok yang memerhatikannya sedang menunaikan solat, yang bernama Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya. Nabi Muhammad menunaikan solat secara khusyuk. Lalu Abu Jahal menghinakannya, melawakkannya kepada orang ramai, dan pengikutnya semua memakikannya, sakitikan Nabi. Nabi tidak peduli. Nabi terus melaksanakan solat itu dengan penuh khusyuk, sehingga Nabi Muhammad SAW sujud. Lalu Abu Jahal menyuruh seseorang dalam kumpulannya, kamu pergi ambil najis unta itu dan meletakkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad SAW tengah sujud dengan penuh khusyuknya kepada Allah SWT. Jadi insan itu bernamanya Uqbah bin Mu'adz. Ia meletakkan najis itu kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW tidak marah, tidak membatalkan solatnya, lalu sambung sahaja dengan penuh khusyuk kepada Allah SWT. Sehinggalah ternampaklah peristiwa ini kepada Sayyidatina Fatimah, iaitu anak Nabi SAW. Dia datang kepada Nabi dan membersihkan najis itu dari badannya, sehinggalah hilangnya najis itu. Nabi Muhammad SAW habiskan solatnya. Bila habis itu, Nabi Muhammad tidak pergi ke Abu Jahal ataupun Uqbah bin Mu'adz mentekingkannya, memarahkannya. Tak ada. Nabi Muhammad tidak memarahkannya. Lalu Nabi Muhammad mendoakannya untuk menjadi lebih baik dan masuk agama Islam. Nampak tak betapa bersabarnya sifat Nabi Muhammad SAW. Kita ni, kita tengoklah pada diri kita. Kadang-kadang jika kawan ada berbuat salah ataupun menggurau, jika terhiris hati kawan, janganlah cepat merasa sifat amarah itu, kerana Nabi kena lebih teruk dari kita. Kenapa kita nak kena macam mana kita nak contohi Nabi? Kita ni umatnya, kita perlulah mencontohi sifat-sifat Nabi dan mengikut perbuatannya. Jadi supaya kita tak ada terkasarkan hati kawan ataupun menghina satu sama lain, supaya kita jadi aman dan damai dan sabar itu dapat dikekalkan, serta kita perlu mendoakan agar kepada Allah SWT mengekalkan kesabaran itu kepada kita. Kita bukan orang-orang yang biasa, kita bukan orang-orang yang mulia dan peringkat yang tinggi, pangkat yang tinggi. Kita hanya orang biasa pada zaman sekarang. Jadi itu saja daripada saya. Saya kasih. Baik, jazakallahu khairan jazak saya ucapkan kepada Tuan Amsyah atas kupasan sebentar tadi. Baiklah, kita dapat maklum semua tadi bahawa sifat amarah ni bukanlah sifat yang satu sifat yang mahmudah. Maksudnya bukan sifat yang baik, bahkan ia adalah sifat yang mazmumah, boleh bertambah menjadi teruk, sehingga kan apabila sifat marah kita itu dikawal oleh syaitan, maka perkara-perkara yang akan berlaku seterusnya akan menjadi yang lebih teruk. Baik,
Kita akan berpindah kepada panel yang kedua. Baik, sedia tuan? Okey Tuan Raya, saya nak bertanya tentang, baiklah, sebelum saya nak tanya tu, saya nak ceritakan sikit dekat Malaysia lah, secara khususnya dengan generasi-generasi yang datang, generasi baru yang muncul lah kan, maksudnya dengan tabiat-tabiat yang baru ni, isu adab ni makin lama makin berkurang. Masalah adab ni makin, bukan isu adab berkurang, masalah adab ni makin bertambah kerana kurangnya mungkin didikan ataupun kurangnya nasihat ataupun teguran daripada orang-orang muda ataupun orang tua pada masa kini. Jadi saya nak bertanyalah kepada Syekh, kepada Tuan, sekiranya Tuan ada kisah untuk berkongsi pada pagi ini, bagaimana cara adab Nabi Muhammad SAW bermuamalah dalam sepanjang hidupnya. Boleh Tuan? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Memang tak dinafikanlah yang zaman sekarang ni adab ni dah hampir lenyap. Sebab ramai orang yang tak menghormati satu sama lain. Tak kira lah golongan muda ke, golongan remaja ke, bahkan orang tua sekali terjebak dalam isu ini. Saya nak kongsikan satu kisah ni yang Nabi Muhammad SAW menghadapi situasi yang sama seperti kita. Pada suatu ketika dahulu, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang lelaki, dan lelaki itu bercakap dengan kasar kepada baginda. Lalu para sahabat yang berada di situ merasa tidak tenang dan senang atas sikap lelaki tersebut. Namun Nabi Muhammad SAW tidaklah membalas kekesaran yang telah dilakukan oleh lelaki itu. Malah Nabi Muhammad SAW melayan lelaki itu dengan tenang dan penuh dengan kesabaran. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabat, orang yang kuat ialah orang yang menahan kesabaran ketika sedang dihantui oleh sifat amarah. Begitulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan alasan kekurangan orang lain untuk tidak mengikuti akhlak yang baik. Dalam Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim, yang bermaksud, dan wahai Muhammad, akhlakmu ialah sebaik akhlak-akhlak yang mulia. Pengajaran daripada cerita tadi, adab ni bukanlah bergantung pada cara orang melayan kita, tetapi cara kita melaksanakan adab-adab ketika bergawalan. Itu saja daripada sini. Okay, baik, jazakallahu khairan jazak. Saya ucapkan kepada panel yang kedua, Tuan Ryan, atas kupasan sebentar tadi. Baiklah, seketika tadi kita telah dengar tentang bahayanya sifat amarah dan bagaimana kita mengendalikan sifat amarah dengan menunjukkan adab-adab kita sebagai seorang manusia kepada manusia yang lain. Seperti yang apa yang kita dapat simpulkan daripada panel yang pertama tadi, bahawa sifat amarah itu merupakan sifat yang bahaya. Ia umpama seperti virus yang boleh merebak ke dalam diri manusia dengan sekelip mata. Namun apabila kita mendengar penjelasan daripada panel yang kedua sebentar tadi, panel kedua telah memberikan kita salah satu cara untuk mengendalikan sifat amarah kita tadi itu dengan menunjukkan adab yang baik, melayani orang yang membuatkan kita marah itu dengan sesuatu yang lebih baik. Kita ada mendoakan agar Allah berikan jalan untuk dia berubah daripada melakukan perkara yang sia-sia kepada perkara-perkara yang bermanfaat, insya-Allah. Baiklah, saya rasa sudah habis pusingan yang pertama. Baiklah, kita akan terus ke pusingan yang kedua.
Sedia kan? Baik. Untuk soalan yang ketiga ni, saya nak bertanya kepada Tuan Amsyar, bagaimana dengan sifat sabar tu kita boleh mencapai cinta yang hakiki kepada Allah dan juga kepada Nabi Muhammad SAW? Boleh Tuan Amsyar kongsikan kepada kami pada hari ini? Sikit, dipersilakan kan, insyaAllah. Kita nak sabar untuk mencapai cinta hakiki kepada Allah dan Nabi-Nya dengan cara kita perlu bersabar dengan penuh taat kepada Allah SWT dan memikirkan fikiran yang terbuka, tidak memikirkan fikiran yang buruk jika Allah diberi ujian kepada kita untuk bersabar. Jadi kesannya bila kita bersabar, kita akan taat kepada Allah dalam firman Allah dalam firman Al-Quran Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'as sabirin. Orang yang bersabar, orang yang berdekat dengan Allah, paling dekat dengan Allah. Jadi kita dah nampak ada dalil. Kalau kita bersabar, kita boleh capai cinta yang hakiki kepada Allah SWT dengan taatnya, taat kepada Rasulnya, taat kepada pemimpin dan lain-lain. Jadi itu saja daripada saya. Baik, jazakallahu khairan jazak saya ucapkan kepada tuan panel kita sebentar tadi. Baiklah, kita telah dengar beberapa kupasan, dapat 3 poin penting yang kita dapat daripada kedua panel sebentar tadi. Baiklah, saya rasa cukup sahaja itu daripada kami. Kita akan teruskan lagi dengan forum-forum yang seterusnya. Maka dengan ini saya tutup kami punya forum pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.